Isyam Jalil dalam kenyataannya dia nak saman saya kerana isu minyak Malaysia dieksport ke Filipina. Dia secara otak tak bersambungnya menyatakan bahawasanya kerajaan Malaysia perlu bertanggungjawab atas ekspor minyak diesel ke Filipina di saat rakyat terpaksa berjimat cermat dengan penggunaan diesel. Jadi macam-macam lah dia tuduh kerajaan tidak bertanggungjawab lah kan. Tetapi selepas Menteri Filipina membuat kenyataan untuk clarify pembuktian bahawasanya minyak diesel yang dieksport ke Filipina itu memang betul datang daripada Malaysia, tapi bukan hak milik Malaysia tetapi hak milik Vitol. Dan Vitol ini berpangkalan di Singapura. Jadi Isyam Jalil, cepat-cepatlah kalau nak betul-betul nak saman ni. Cepat. Siapa fitnah siapa sebenarnya? Kamu yang fitnah kerajaan ataupun kami yang fitnah kamu? Sudah Isyam Jalil. Cepat Isyam Jalil. Cepat. Isyam Jalil, percepatkan LOD itu. Cepat.